Seorang wanita bukan gagal jadi ibu sahaja, malah gagal jadi guru sekolah. Anak sendiri tak mau tinggal dengan dia, malah ditampar. Malah dia pun dijauhi oleh anak dia, dia bekas suami. Ibu kandung pun tidak mahu mengaku sampai dia dijauhi. Dia juga gagal jadi guru yang juga gagal jadi ibu. Dia hanya pujuk anak tapi malah tanpa bila kata tak nak, itu salah sendiri. Nak jadi ibu hanya perhati tapi tidak tahu apa nak anak dia mahu. Sang suami pun kecewa selepas kahwin dengan wanita salah. Akhirnya suami ceraikan dan cari wanita ibu tiri yang betul, selalu perhati, dia tahu apa yang anak itu mahu. Walaupun itu anak tiri, dia lakukan macam anak kandung. Begitulah. Memang gitulah ceritanya. Memang macam itulah ceritanya, novel cerita itu. Sampai sekarang pun ada yang tak mengetahui cerita yang tak jelas. Ibu yang tak jelas nak jadi ibu tapi tak pandai mengasuh. Apatah lagi jadi guru pun tak pandai. Dasar tak layak jadi guru atau ibu. Anak guru sendiri tak pandai didik, apatah lagi didik anak orang. Ada hati nak jadi ibu, ada hati nak jadi guru. Memang perempuan tak betul, ada hati nak jadi guru, yang ibu pun tak betul. Ini pula banyak lelaki yang menjauhi dia selepas dengar cerita, selepas tengok dia dibuang kerja, dia dijauhi. Semua orang termasuk orang yang ada anak yang bini pun tidak ada yang mahu sama dia. Kerana wanita yang tidak betul tidak layak dapat apa. Bukannya bertobat malah cuba nak terjun bunuh diri. Masih baik ada orang yang kaya jiwa tapi tak kaya harta, memberikan ceramah yang nasihat, baru tobat selepas berikan ceramah dari orang yang betul. Apatah wanita tak betul, dengan ceramah dia dah tobat. Harusnya belajar sendiri malah dengan ceramah.